Ish, sempat ke nak siap ni? Nak kena tender hari ni. Sempat tak siap tu? Kalau tak, aku boleh tolong sikit-sikit. Tak apa Su, kejap je ni. Aku tengah tunggu AI generate aku punya design ni. Dari tadi aku prompt tak dapat-dapat. Tak apalah, aku balik dulu Aku dah siap ni. Ciao. Cepatnya kerja kau siap. Dari tadi kau guna manual je kan? Pula kau buat macam mana? Atira, sini. Atira, mana kerja tadi? Lambat betul nak siap. Kau buat apa dia tadi? Kalau macam tu, esok kau jumpa sendiri dengan klien. Atira, kita kan dah bincang ni banyak kali. Design ni saya tak nak. Kuranglah dengan apa yang saya nak. Berapa kali lah kita kena bincang benda sama ni. Saya minta maaf sangat. Saya akan cuba ubah design ni macam mana yang Datin nak. Saya minta maaf sangat. Ish, nak penat aku tulis prompt. Kena reject juga. Aku nak tulis macam mana lagi dekat AI ni? Banyak minta lah. Itu tak kena, ini tak kena. Macam familiar lah jalan ni. Rasanya rumah mak kat depan tu je. Singgahlah kejap. Assalamualaikum. Bunyi apa tu? Kat mana? Mana loket tadi? Kat mana ni? Akak, jom main. Tak apalah. Alah, jomlah. Baling ke? Ya. Aduh, tak masuk! Sakit. Sifat apa ni? Balik. Seronoknya. Alah,
Kau ni siapa? Aku Naka, semangat yang hidup dalam setiap karya yang lahir daripada imajinasi manusia. Apa benda semua ni? Kau nak apa daripada aku? Aku nak kau melihat. Melihat? Kau nak aku lihat apa? Apa yang kau nampak? Budak main tenteng? Lihat betul-betul. Petak? Yang ni Bulat? dan itu, Segitiga? setiap permainan itu bermula dengan bentuk. Lepas tu? Kau kena mendalami lagi. Rumah nenekmu, apa yang kau nampak? Pintu, bumbung, Semua ni basic shape. segala yang manusia bina bermula daripada bentuk yang paling asas. Selama ni, aku sibuk cari idea dekat AI. Padahal, semua benda depan mata. Tapi, salah ke? AI bukan musuh, tetapi jangan dibiarkan ia menjadi tempat kau berhenti berfikir. Aku faham. Kalau kau mahu bermula semula, mulalah dengan melihat. Bangun. AI kau dah siap belum? Tak apalah. Aku balik dulu Kerja aku dah siap. Ciao.